Hai semua, kalau anda pening tengok data yang panjang berjela tapi tak tahu nak ringkaskan, jom saya ajar guna pivot table untuk analisis data dalam beberapa saat sahaja. Tonton video ni sampai habis, jangan lupa like, follow and share. Pivot table ni apa sebenarnya? Ia adalah satu cara untuk summarize dan analisis data tanpa guna formula yang rumit. Okey, kalau anda seorang guru, usahawan atau kerja pejabat yang selalu urus data, pivot table ni wajib tau. Ia akan jimatkan masa anda dan nampak profesional. Okey, bila nak guna pivot table ni? Okey, guna bila data anda dah banyak rows, dah terlalu banyak rows. Okey, jom. Mula-mula kita tekan Ctrl A untuk pilih semua data yang ada kolom header seperti nama, job position, company dan gaji. Kita akan pergi ke menu atas, klik insert, pilih pivot table, pilih new sheet dan tekan create. Sekarang dah ada sheet baru khas untuk kita buat analisis. Dan sekarang kita akan susun data ikut keperluan kita. Saya akan tarik company kepada rows, job position kepada columns dan gaji kepada values. Okay. Kalau nak tukar dari jumlah kepada purata atau kiraan, kita akan klik summarize by. Kita boleh pilih average atau count. Sekarang anda dah boleh hasilkan report profesional, cepat dan mudah. Tak perlu formula yang panjang, semua akan auto calculate. Kalau korang suka tutorial macam ni, jangan lupa like, follow and share.